Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okay, jadi sekiranya sedang menonton video ni kan, saya rasa mesti anda dah pernah dengar tentang telefon ni. Ini adalah Honor X9D yang baru saja diperkenalkan oleh pihak Honor pada tahun 2025 ni. Dan sebenarnya kan tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa dah ramai betul dah orang yang buat review pasal Honor X9D ni. Kalau anda search dekat YouTube ke apa kan, anda tengok ada banyak gila video tau. Dan saya rasa mereka dah cerita hampir semua benda yang boleh diceritakan pasal telefon ni. Okey, jadi disebabkan itu, dalam video kali ni saya akan cubalah terangkan kepada anda secara ringkas 3 sebab utama kenapa anda perlukan telefon ni ataupun kenapa anda patut pertimbangkan untuk beli telefon ni kalau anda tengah nak mencari telefon baru. Okey, ni saya tunjuk dulu dekat anda telefon Honor X9D. Okey, sambil-sambil itu, kalau anda ikuti perkembangan Honor mesti anda tahu kan yang Honor X9D ni dia banyak dikaitkan dengan pihak bomba. Malah kalau anda tengok sebelum ni kan dia ada satu cerita movie tu yang Legacy Bomba movie tu. Dalam filem tu pun dikaitkan dengan telefon Honor X9D ni. Jadi kalau anda tengok itulah antara salah satu sebab kenapa salah satu tema warna telefon ni kalau anda nampak dia macam tema warna bomba. Jadi apa yang saya tengah tunjukkan ke anda ni, warna dia adalah reddish brown, dan apa yang menyebabkan dia nampak lawa tu adalah sebab dia punya bingkai ataupun dia punya frame tu adalah dalam warna gold. Jadi kalau anda sekali imbas, kalau anda pakai uniform bomba tu memang ngam lah dengan telefon ni kan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekiranya anda beli telefon ni, inilah apa yang anda akan dapat dalam kotak tu. Jadi seperti biasa, anda akan dapat casing. Yang ni, casing ni saya dapat warna hitam. Lepas tu anda juga akan dapat charger yang 66 watt. Kemudian dia bagi sekali lah ada satu kabel USB-C ke USB-C dan adalah yang SIM ejector 2 tu. Okey, saya try lah bagi pakai X9D dengan casing. Jadi kalau anda tengok lawa lah juga kan dia punya warna hitam tu. Tapi saya duk terfikir satu benda tau. Saya terfikir satu benda. Untuk apalah yang mereka pergi bagi casing untuk telefon Honor X9D ni? Anda tahu tak, saya rasa telefon ni dia tak perlukan casing pun. Dan kalau nak ikutkan logik ni kan, berdasarkan video-video yang saya duk tengok yang orang duk buat review dan sebagainya, bukan telefon ni yang patut pakai casing. Casing tu yang patut pakai telefon ni tau. Okey, jadi cakap pasal itu, ia membawa saya kepada sebab pertama kenapa yang anda perlukan Honor X9D ni. Kalau anda dah tengok review pasal telefon Honor X9D ni kan, saya rasa mesti anda dah nampak tau. Orang tak review sangat tau pasal dia punya kelajuan, keupayaan kamera dan sebagainya tau. Macam gaming performance kan ada lah orang duk cakap sikit-sikit. Tapi biasanya benda pertama yang orang akan review ataupun orang akan cakap adalah pasal ketahanan telefon ni tau. Okey, anda boleh pergi tengok lah ke semua video-video yang dibuat kan. Contohnya video-video yang dibuat oleh pihak Honor sendiri Depa dera telefon ni habis-habisan. Dia dera tu sampai saya tengok pun macam sedih tau. Okey, macam ni. Ni mari saya tunjuk dekat anda dulu apa yang mereka buat dekat telefon ni. Jadi sekarang anda nampak kan, kalau setakat nak selam 6 meter dengan telefon ni kira macam tak ada apa lah. Ni bukan kata setakat selam 6 meter, baling daripada 50 tingkat tangga lah. Lenyek dengan lori sebesar alam lah. Lepas tu saya heran yang pergi kaut dengan benda tu, pergi letak telefon, pergi kaut batu lah apalah, macam pendek kata panjang macam-macam lah dia buat. Lepas tu itu taruh video. Ni masa saya pergi yang dia punya media event tu pun, mereka siap tembak telefon ni dengan plasma cannon tu, tembak berpam, tembak.
Tapi okey lah, kita faham plasma cannon tu bukan pistol. Jadi macam kita faham macam impact kan. Lepas tu dia tengok pula, dia kata okey, kalau plasma cannon tak cukup macu lagi, dia tembak pula dengan benda ni yang nail gun tu, yang tempat tembak paku tu. Pam duk bagi siap budak-budak duk main macam duk main tembak main game dekat arcade kan. Punya dia nak tunjuk yang telefon ni kuat tau. Dan masalahnya telefon ni memang kuat. Tapi kan tuan-tuan dan puan sekalian, itu isu dia. Bila pihak owner start macam tu, hampir semua orang yang review telefon ni akan dera telefon ni habis-habisan. Okey, ni saya ambil contoh dekat anda. Kita dekat Malaysia dia ada ramai reviewer dan sebagainya, teknologi review yang macam-macam kan. Ni saya ambil satu contoh. Video daripada Mona Lisa PC kan, Ashraf Jeffrey tu kan. Anda tengok mana dia buat apa? Benda pertama dia buat, dia pergi lempak telefon ni dalam mesin basuh. Lepas tu pergi basuh, duduk pusing-pusing. Okey, tak cukup letak dalam mesin basuh, pi rendam dia ni dalam air panas. Siap masak lagi. Saya tak pasti nak masak, nak buat apa. Nak buat barbecue untuk apa ke. Nak untuk dia punya samurai yakiniku punya menu baru ke apa ke, saya tak pasti. Tak cukup masak dengan air panas, pi baling pula telefon ni. Dia baling 2 kali, macam baling sekali kata macam tak cukup tinggi. Tu baling lagi. Anda pi tengok video dia baling benda ni supaya macam anda tahu tak, budak-budak yang baru grad kat universiti ke apa kan, dia grad kan ada topian, dia pi baling macam tu. Macam tu lah. Saya tengok pun macam sedih kot macam. Itu tahu Ashraf Jeffrey ni saya tunjuk dekat anda, ada seorang lagi memang antara reviewer popular, nama Lim Reviews kan, anda boleh tengok channel dia. Jadi mula-mula kalau anda tengok Lim Reviews ni kan, anda tengok macam dia ni macam orang yang relax tu kan. Mula dia baling lah juga nak tunjuk kekuatan telefon ni. Dia sekali pertama baling, kali kedua baling, okey dia tahu. Lepas tu saya nampak macam dia jadi macam seronok tu, duk baling. Sampai macam benda ni duk bergeser atas lantai semua. Saya kata, ui, sedih. Tu tak apa lagi. Ni saya tunjuk dekat anda nah. Saya nampak video ni baru saja yang tim Visor tu buat tau. Ni saya tunjuk dekat anda apa dia buat. Video dia panjang tau, tapi saya ambil yang beberapa benda yang saya rasa hardcore lah. Dia sebenarnya masa anda tengok dah mula-mula video tu, start tu dia ambil kunci tau. Dia nak cala-calakan skrin. Kononnya nak tengok lah jadi apa kat skrin kan. Lepas tu lepas dia duduk cala dengan kunci lah, dia cala dengan pisau tu, nampak macam tak jadi apa. Anda tahu dah dia buat apa? Dia pergi ambil stapler dinding tu. Bukan stapler bodoh kecil-kecil ni. Yang stapler yang kita duk tembak kat dinding, kat kayu kan. Ni, pergi stapler kaca X90 tu. Dan masalah dia, kaca tu tak tembus dengan stapler tu. Heran saya. Tapi, itulah. Jadi sebenarnya kan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak try tau buat macam tu. Saya nak try baling-baling tu. Saya duk fikir macam, entah dia macam mana tau. Saya duk fikir tak ada siapa lah orang yang nak pergi beli telefon. Yang mana telefon ni harga dia antara 1499 dan 1699 yang berbanding dengan model sebagainya kan. Untuk kita nak pergi baling-baling atas lantai, nak guna sebagai tempat stapler, nak pergi letak alas bata, alas pisau, nak buat guna sebagai cutting board, nak tembak dengan nail gun semua. Tak ada lah. Okey, tapi apa yang saya boleh katakan kepada anda adalah, sekiranya anda adalah orang yang lasak, ataupun anda ni memang orang yang sentiasa bekerja dekat on-site, contohnya dekat construction site dan sebagainya kan. Ataupun contoh paling mudah, anda ni pemandu e-hailing ataupun macam rider dan sebagainya kan. Maka saya boleh kata dekat anda, telefon ni adalah dibuat khas untuk anda. Jadi insyaAllah lah kalau setakat jatuh atas lantai semua tu, telefon ni tak akan rosak lah. Lagi satu nah. Telefon Honor X9D ni dia adalah sangat sesuai untuk ibu bapa yang mana kalau saya boleh cakap secara umum lah, anak-anak dia tu macam agak buas sikit. Yang macam saya sebelum buat video ni, saya baru je pergi dekat shopping mall tu, saya nampak yang kan dia, macam mak tu bagi telefon dekat anak dia. Saya rasa mungkin anak dia nak marah ke apa ke, lepas tu ambil ni baling ni ke depan kan. Jadi kalau anda ada masalah macam tu, telefon ni adalah telefon yang sangat sesuai untuk anda. Kalau kena baling dengan sekat budak-budak tu, insyaAllah tak jadi apalah. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab pertama, kenapa anda boleh pertimbangkan Honor X9D ni. Kerana salah satu keupayaan dia adalah, ini adalah satu-satunya telefon consumer yang betul-betul tahan lasak di pasaran pada tahun 2025 ni. Kan ada beberapa lagi, tapi ini adalah salah satu yang ada sekarang ni. Okey, tadi saya dah bagi tahu dekat anda sebab pertama kan. Sekarang ni saya bagi tahu pula dekat anda sebab kedua. Jadi, sebab kedua, kenapa anda patut pertimbangkan Honor X9D ni adalah kerana display dia tu. Display dia ni memang lawa. Display dia bukan sahaja tahan walaupun kena tembak dengan nail gun, kena stapler dinding dan sebagainya. Display dia ni yang saiz dia 6.79 inci ni memang lawa.
Okey, jadi Honor X9D ni kalau nak ikutkan lah kan, kita boleh letak dia dalam kategori mid-range macam tu lah noh. Okey, tapi ni saya tunjukkan dekat anda perbandingan display di antara telefon yang high-end dengan dalam telefon yang mid-range. Ni saya saja nak tunjuk. Saya tahu kategori dia lain, tapi saya saja nak tunjuk dekat anda noh. Paling mudah saya ambil telefon Honor Magic V5. Yang telefon fold tu kan. Saya ambil telefon Honor jugalah. Jadi, telefon Honor Magic V5 tu kalau dah tengok harga dia dekat 7,000 tau. 6,900 lebih. Dekat 7,000 lah. Pendek katanya dekat 4 kali ganda telefon Honor X9D ni. Dan skrin Honor Magic V5 tu memang lawa betul. Jadi kalau anda betul-betul nak tengok skrin itu, saya cadangkan anda pergi tengok sendiri depan-depan dekat dengan kedai Honor tu. Mungkin kalau anda tengok dalam video ni tak nampak sangat, kena tengok depan-depan. Okey, macam ni. Ni saya tunjukkan dekat anda nah. Saya letak sebelah-sebelah Honor X9D dengan Honor Magic V5. Jadi saya buka video YouTube yang sama, pada resolution yang sama, brightness dia tu dah lebih kurang sama dah tu kan. Dan playback dia tu saya run serentak. Dan anda boleh tengok nah, display Honor X9D tu dah hampir sama sangat dah lawa kualiti gambar dia tu dengan Honor Magic V5 tu. Dan apa yang lagi best nah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang lagi best nah, keterangan maksima Honor X9D ni adalah lebih tinggi daripada Magic V5. Magic V5 tu punya peak brightness, dia boleh pergi sampai 5,000 nits. Yang tu memang terang tau. Itu saya buat demo kan kat luar dan sebagainya. Memang okey. Tapi yang X9D ni, dia boleh pergi sampai 6,000 nits. Lagi terang. 1,000 nits lagi terang. Jadi ni saya tunjukkan dekat anda contoh di mana saya set keterangan skrin tu kepada maksima. Lepas tu saya record video skrin dia tu dekat bawah cahaya matahari terik. Ni tengah hari tadi ni memang direct kat situ kan. Dan seperti apa yang anda boleh lihat nah, tak ada masalah pun untuk anda nak tengok skrin tu kalau anda berada di tempat yang terang. Okey, jadi sebab tu saya kata dekat anda nah, telefon ni adalah sangat sesuai untuk orang yang bekerja dekat luar. Contohnya macam on-site, rider-rider dan sebagainya. Jadi kalau anda nak tengok peta ke, nak tengok app ke apa ke, insya-Allah jelas walaupun berada di bawah cahaya yang sangat terang. Saya nak bagi dekat anda 3 sebab. Okey, sebab pertama dah bagi dah. Satu adalah sebab telefon ni tahan lasak. Sebab yang kedua, display dia memang bagus. Jadi sebab ketiga apa pula? Alright. Jadi sebab ketiga, kenapa anda patut pertimbangkan Honor X9D ni adalah kerana keupayaan bateri dia yang teramatlah sempoi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saiz bateri telefon ni adalah 8,300 mAh. Itu kapasiti bateri dia. Jadi kapasiti bateri X9D ni adalah antara yang paling besar di pasaran pada waktu ni. Okey, ni saya cerita dekat anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya charge telefon ni dalam dekat seminggu lepas tau. Masa tu saya duk buat testing dan sebagainya. Jadi masa sebelum saya habis buat testing tu, saya full charge dah. Dah habis testing ni, saya full charge, saya tinggal. So saya tinggal tu saya rasa dekat seminggu lah, dalam 5 hari macam tu kan. So sebelum saya nak buat video ni, saya nak record dah 2-3 benda lagi. Jadi masa saya buka telefon ni, dia ada dalam 75% lagi. Silap dia adalah saya tak ambil video masa yang 75% tu tau. Jadi telefon ni saya on macam-macam. Saya on wifi, saya on bluetooth, cellular semua ada. Ni kan telefon 5G kan. Dan dalam telefon ni pula ada 2 SIM card. Saya letak dua-dua per habis. Jadi ada U-Mobile, ada Yes. Pendek katanya dia punya bluetooth, dia punya NFC, dia punya wifi, semua berjalan. Cuma bezanya saya tinggal atas meja macam tu lah. Tak buat apa, tutup kan. Jadi telefon ni dalam keadaan tertutup duduk atas meja saya ni dekat 5 hari lebih macam tu. Bateri dia tu duk ada lebih daripada separuh lagi. Tu cerita dia. Okey. Kalau nak bagi anda lagi senang faham lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, ni saya tunjuk lagi sekali lah perbandingan dekat anda kan. Okey, saya charge Honor X9D dan juga yang Magic V5 tu sampai penuh, sampai 100%. Okey, kapasiti bateri Magic V5 tu adalah 5,820 mAh. Kalau tak silap saya, 5,820 mAh. Yang X9D ni pula, dia punya kapasiti bateri macam saya kata tadi, 8,300 mAh. Jadi anda boleh tengok lah, anggaran ketahanan bateri untuk Magic V5 tu, kalau anda tengok dekat atas tu kan estimated kan. Kalau lepas 100% tu, anggaran dia boleh pakai dalam 19 jam macam tu. Tapi kalau anda tengok dekat X9D ni, anggaran dia adalah dalam 67 jam. 67 jam tu dekat 2 hari lebih, dekat 3 hari tau. Okey. Dia macam ni tak? Dia macam ni. Saya faham. Performance Magic V5 tu kita tak boleh nak banding lah dengan X9D ni. Malah kalau kita tengok skrin Magic V5 tu pun 3 kali ganda. Dalam tu dah buka ada macam 2 skrin dah. Kat belakang tu pun ada lagi kan. Tapi saya cuma nak tunjukkan dekat anda lah. Nak bagi anda nampak secara kasar
apa yang saya maksudkan dengan kapasiti bateri telefon ni besar. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab ketiga, kenapa anda patut pertimbangkan telefon ni. Jadi kalau anda memang sentiasa bekerja dan sibuk dan sebagainya, anda tak perlu terlalu risau tentang bateri telefon ni. Itulah dia sedikit sebanyak review dan pandangan saya tentang Honor X9D ni. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau anda sedang mencari satu telefon yang tahan lasak pada performance yang okey, maka X9D ni adalah satu pilihan yang sangat baik untuk anda. Lepas tu harga dia pun munasabah lah. 1499 ataupun 1,500 untuk yang storage 256GB. Lepas tu untuk yang storage 512GB, harga dia 1,699 ataupun 1,700 lah lebih kurang lah. Okey, lepas tu kalau bercakap pasal storage ni, saya cerita sikit. X9D ni dia tak ada SD card slot. Tapi kalau anda nak extend memory storage, anda masih boleh gunakan external drive macam ni. Ni saya boleh cucuk kat sini dan dia akan berjalan. Saya dah try dah, saya dah transfer file dan sebagainya, tak ada masalah apa. Jadi kalau isu storage tu, saya rasa tak payah risaulah. Okey. Alright, lagi satu tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum saya terlupa, kalau anda pre-order X9D sekarang ni, anda boleh pre-order sampai 9 Oktober 2025 lah. Anda akan dapat macam-macam benda yang menarik. Macam-macam hadiah yang best. Jadi antara yang anda akan dapat adalah Honor Pad X7. Jadi kalau anda fikir 1,500, anda akan dapat satu telefon dan satu tablet. Pada saya, okey sangat dah tu. Okey, jadi semua link yang berkaitan dengan telefon ni, saya dah letakkan di video description ni. Dan kalau anda ada sebarang soalan ataupun anda nak saya buat test apa-apa ke, anda bolehlah tulis di ruangan komen. Alright, tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah video saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Assalamualaikum.